Anak-anak kandung Suluh Budiman dan hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, cukup-cukuplah saya berbicara tentang kejayaan institusi. Izinkan pula saya berbicara tentang pengorbanan luhur seorang insani yang mungkin kita tak terzahir dalam jaga dan mimpi. Insan agung yang Allah amanahkan sebagai wali. Abah adalah hero kita selamanya. Insan pertama yang mengalunkan azan di telinga. Lelaki mulia yang sentiasa mementingkan keluarga. Walau lelah, walau rebah, kalian sentiasa menjadi maruah utamanya. Semalam ketika saya berjalan keluar, saya bersalaman bersama sang ayah yang tampak kegembiraan. Kasar tapak tangannya di banyak berkorban. Tanda memikul amanah berat dari Sang Tuhan. Ketika diijab kabul, amanah besar Abah telah bermula. Memastikan si isteri hidup selesa dan berada. Siang malam membanting tulang dan juga tenaga. Ingin membukti segala janji ketika bercinta. Lahirnya kalian saat yang terpaling bermakna, zuriat mulia yang akan berbinkan namanya. Walau keluarga belum stabil lagi ekonominya, jerih diusahakan susu, pampers dan segala maneka. Apabila kalian mendapat tawaran ke UPSI, hati ayah gembira tak terperi. Al-maklumlah, zamannya dulu susah benar nak masuk universiti. Habis dikeluarkan semua simpanan ASB. Asal niatnya nak menunaikan rukun haji, semua di-cancel demi anak yang teramat dikasihi. Ketika belajar, PTPTN cukup tak pernah. Siapa lagi kita kontak jika bukan Abah? Terkadang segan emak menjadi orang tengah. Tahu-tahu dah masuk dalam akaun 100.5. Tak kita perasan, di belakang Abah termengah-mengah, meminjam, merayu, meminta agar anaknya tak hidup susah. Hari ini kalian diraikan sebagai graduan berjaya. Emak dan nenek dah berkicah air mata. Namun ayah masih chill dan tetap selamba. Kerana dia tahu ini kejayaan juga berkat lelah jerih dirinya. Saya mohon berdiri semua abah, papa, ayah yang berada di dalam dewan ini, termasuk yang berada di atas pentas. Mohon berdiri lelaki-lelaki istimewa ini. Yang abah dia nak bangun slow aja. Kita berikan tepukan kepada wali-wali mulia ini. Tak kuat tepukannya, lebih kuat, lebih gemuruh tanda kalian menghargai jasa insan-insan istimewa ini. Isteri, anak yang ada di sisi, sila peluk wali-wali mulia dan juga hero pertama kita. Peluk dan kucup tangannya. Segan Baik, terima kasih abah, bapa, papa yang berkorban segalanya untuk kita. Wahai anak kandung Suluh Budiman yang saya bakal rindukan, izinkan saya kongsikan satu rahsia. Rahsia si bapa yang nampak macam tak care aja. Kita penat bercerita, dia buat dono aja.
Terkadang terdetik, Abah tak ambil pot ke apa? Kami ayah memang tak banyak bicara. Namun di hati sentiasa berkata-kata. Diam dan selamba itu mendengar tandanya. Tahu-tahu semua masalah keluarga dah settle semuanya. Terkadang kami, bapa, menjadi bahan jenaka. Ada yang berkata, malangnya menjadi bapa. Di kantor, dibebani dan dimarahi oleh ketuanya. Pulang ke rumah, dimarahi pula oleh isterinya. Namun ini semua lumrah seorang bapa. Duka yang hadir kami pendam dengan muka selamba. Walau hati koyak, walau berendam nestapa. Pulang ke rumah, isteri dan anak mesti nampak kami happy aja. Pada kami, bapa, tiada istilah work-life balance. Bekerja keras agar anak-anak mesti excellence. Berjaya dalam hidup, gagah hadapi semua challenge. Jadi insan berjasa dan hidup dalam talent. Ingatlah adik, kenanglah wahai anakku, jasa abah, ayah dan baba harus kalian ingat selalu. Jangan pernah dilupa walau kalian gaji beribu. Pelantinglah setiap bulan bagi sama rata dengan si ibu. Satu hari nanti kalian akan menjadi kami atau menjadi isteri pada sang suami. Barulah kalian faham dan kalian selami bahawa ini hidup syarat dengan amanah dari Allahu Rabbi. Bagi para bapa yang telah dijemput Allah, jangan sesekali kalian lupa sedekahkan Al-Fatihah agar ruhnya tenang di alam barzah, menanti kita semua berkampung di jannah. Rehatlah abah, rehatlah sayang, kerana lelahmu terlalu panjang. Juga dukamu tak diketahui orang. Biar anakmu ini memikul wasiah, biar anakmu ini memikul marwah, memangku dirimu agar tak jatuh rebah. Akan kupelihara dirimu dan emak demi sebuah amanah. Terima kasih abah, terima kasih bapa, kerana jasamu aku menjadi manusia. Maafkan salahku. Ampunkan segala dosa. Semoga kita bertemu di syurga Allah yang Esa. Sekian, terima kasih.